cara pakai daun nara. Mata kain ni nak duduk dekat sini nanti. Nak duduk kat sini. Macam ni ke? Nak duduk kat sini. Okey. Boleh. Macam tu. Belakang dia macam ni. Tu rambut ni lilit dekat batang ni. Sampai ujung ni, nanti mati kan, pusing tali tu, rambut tu masuk dalam tu. Pusingan dia macam ni je. Okey. Buat 2 kali ke 3 kali ke. Dah siap. Nanti dalam air nanti macam ni duduk dia. Tengok nak tengok dalam air dia macam mana. Macam ni. Nampak tak nampak? Macam tu.